Di bawah sorotan lampu yang menyilaukan dan debaran yang menggoncang dada, satu malam di bumi Johor menjadi saksi bagaimana kata-kata mampu mengubah takdir. Bukan sekadar perlawanan bola sepak, tetapi pertarungan maruah, identiti dan keberanian. Saat segalanya tampak mustahil, satu suara bangkit membakar semangat, dan dari situlah lahirnya kisah yang akan dikenang penyokong selamanya. 17 Februari 2026 di Stadium Sultan Ibrahim, Johor Darul Takzim, JDTFC, berada di persimpangan hidup atau mati dalam kumpulan A Zon Timur AFC Champions League Elite ACLE. Tekanan sudah tentu. Lawan dengan bajet 60 juta dolar Amerika Serikat, JDT hanya sekitar 15 juta dolar Amerika Serikat. Di atas kertas, jurangnya jelas. Tetapi bola sepak tidak dimainkan di atas kertas, ia dimainkan dengan hati, keberanian dan mentaliti juara. Dan di sebalik gegak gempita puluhan ribu penyokong, ada satu momen luar biasa yang tidak disiarkan secara langsung, bilik persalinan. Di ruang itulah, Tunku Ismail Idris, Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail, pemangku Sultan Johor, menyampaikan titah yang menggetarkan jiwa pemain. Mereka mempunyai bajet 60 juta dolar Amerika Serikat, kita hanya 15 juta dolar Amerika Serikat. Apa yang paling teruk boleh berlaku kepada kita? Kalah. Dalam perlawanan ada menang dan ada kalah. Kita jangan takut dengan kekalahan, tetapi benci akan kekalahan. Biar mereka ingat kita. Siapa kita? Kita Johor Darul Takzim. Give them hell. Kata-kata itu bukan sekadar motivasi. Ia adalah suntikan adrenalin. Ia menghapuskan rasa ragu, menggantikan tekanan dengan fokus yang tajam. Bilik persalinan itu bertukar menjadi laboratorium psikologi prestasi. Setiap pemain keluar ke padang dengan satu misi, bukan sekadar mahu menang, tetapi mahu membuktikan identiti. Dan kesannya jelas, sentuhan lebih berani, keputusan lebih pantas, gerakan taktikal lebih tajam. Titah tersebut menjadi katalis yang mengukuhkan mentaliti Harimau Selatan sebagai pasukan yang bukan sekadar mahu bersaing, tetapi mahu dihormati di pentas Asia. Lebih daripada keputusan di papan skor, malam itu menanam sesuatu yang lebih besar, legasi mental, budaya profesionalisme dan identiti yang tidak boleh digugat. Di bawah cahaya lampu Stadium Sultan Ibrahim, gema kata-kata TMJ bukan sahaja membelah malam, ia membelah batas keupayaan. Kerana pada akhirnya, bola sepak bukan hanya tentang bajet, ia tentang siapa yang berani percaya. Dan malam itu, satu perkara dipastikan, mereka mungkin ada 60 juta dolar Amerika Serikat, tetapi JDT ada jiwa.